Test 1, 2, 3, 4. Boleh dengar ke? Boleh. Okay. Lagi seminit atau 2 minit and then kita akan start ya. Tunggu awak masuk sekejap. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Boleh buka kamera, kita nak mulakan kelas. Macam mana sekolah, okey? Okay. Okey. Kawan baru ke kawan sama je? Sama. Baru ke sama? Akif? Sama. Sama je, kelas sama lah. Okay. Bella, mana Bella? Buka kamera. Mugilan kan? Mugilan. Syafiq boleh buka kamera. Okay, Akif bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf alaina hikmataka wa ishu alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Okay, hari ni kita akan sambung pemfaktoran. Hari ni teacher akan sambung buat teknik rama-rama. Okay. Kita nak buat rama-rama. Macam mana nak buat rama-rama tu? Hari tu dah ajar sikit untuk awak cari nilai A, B dan C. Okay. Kemudian awak pun dah buat faktor tersebut guna kalkulator. Kan, kita dah bagi latihan, banyak sangat latihan kan. Saja teacher bagi banyak latihan. Supaya awak gunakan masa cuti tu sebaiknya. Kan. Okay. Yang belum buka kamera, boleh buka kamera. Hamzah dengan siapa? Nama dah tak nampak. Siapa nama? Kita dah namanya. Mugilan nama. Saya lupa dah nama awak. Ya, cikgu. Mugilan Okay. Sebabnya teacher kadang-kadang ambil masa sebulan baru ingat nama pelajar lah. Kadang-kadang terlupa. Okay. So, kita sambung boleh kita start dah. Okay. Soalan dia adalah X kuasa 2 tolak 7X tambah 12. Macam mana kita nak memfaktorkan nombor berikut ataupun ungkapan yang berikut. Okay. Kita tengok dekat sini. Ini adalah dia ada, kalau kita tengok sini dia ada nilai lah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Dia ada nilai A, B dan C. Cara paling cepat adalah guna sahaja kalkulator. Tetapi kadang-kadang dalam bahagian B atau bahagian C, dia suruh awak buat teknik rama-rama tu yang teacher ajar minggu lepas sikit. Okay. So hari ni kita nak mendalam lagi tajuk pemfaktoran mengikut rama-rama tersebut. Okay. Sebelum kita masuk kepada tersebut, kita keluarkan nilai A dia. Apakah nilai A dia? A dia dekat sini. Siapa boleh bagi tahu A dia berapa? 1. 1 betul. B dia? 7. 7 bukan? Oh, negatif 7. Negatif 7 betul. C dia? 12. 12 betul. Hamzah, mana kamera Hamzah? Tak nampak. Okay.
Kemudian kita akan tekan kalkulator. Sebelum tekan kalkulator tu, okay, kita akan buat macam ni dulu. Awak akan bina macam ni. Dan macam ni. Nak tak bawah sikit lah. Kat bawah ni. Sini lah. Sini adalah tambah dan sini adalah darab. Okay, ruangan tambah dan ruangan darab. Okay, jadi kita nak letak apa? Okay, A letak dekat sini. Sini letak A, sini letak C, sini letak B. Faham? Dia susunan dia adalah AX kuasa 2, sini C, sini BX lah. Susunan dia mestilah A dulu, C baru B. Okay, so kita ambil A dia. A dia adalah X kuasa 2. C dia apa? Siapa boleh beritahu tadi? C dia? 12. Betul. B dia? Negatif 7X. Ambil semualah. Ambil sekali dengan X tu. Okay. Awak dah susun A, C dengan B. Okay. Sekarang kita nak buat apa? Tekan kalkulator. Tekan kalkulator. Tekan kalkulator, masukkan nilai. Ikut kalkulator awak. Kan? Siapa pakai ClassWiz, tekan menu. Kan? Tekan menu. Tekan menu, tekan 3 kali ke bawah. Ambil equation lah. Tekan sama dengan, masukkan polinomial. Ambil degree 2. Masukkan nilai dia. So masih lagi tak ingat, tengok nota minggu lepas. Tolong tengok nota minggu lepas. Teacher tak tunjuk lah nota tu. Okay, masukkan nilai. A dia 1. B dia negatif 7. C dia 12. Okay. X1 dapat berapa? Siapa tahu? X1 dia berapa? Empat. 4. X2 dia? 3. 3, betul. Okay. Yang awak ambil tadi 4 dengan 3 ni, nak buat apa? 4 dengan 3 ni, kita akan letak dekat sini. Yang pertama X, kat sini negatif 4. 4, pastikan awak letak dia negatif 4. Dekat sini X, negatif 3. Okay. Jadilah dalam kurungan, jawapan dia adalah X tolak 4, X tolak 3. Faham? Okay. Boleh ke ni? Ini jawapan yang kita nak. Okay, untuk rama-rama tak habis lagi. Sabar sekejap. Okay, apa yang kita nak isi dekat ruang dekat sini? Kita nak isi apa? Kita akan isi darab dia. Buat darab silang. Ni kita panggil rama-rama ni. X darab negatif 3 dapat apa? Siapa boleh bantu? X darab negatif 3. X negatif 3. X. Negatif. Negatif 3X. Tulis negatif 3 dulu. Negatif 3X. Bagus. X darab negatif 4. Negatif 4X. Negatif 4X. Bagus. Okay. So kita tengok dekat sini Tengok merah Merah ni, dia kan ruangan dia tambah. Negatif 4X tambah negatif 3X. Awak akan dapat negatif 7X. Betul tak? Negatif 4 tambah negatif 3 dapat negatif 7. Kalau tekan kalkulator awak tahulah. Negatif 4 tambah negatif 3, jawapan dia negatif 7 lah ini. Okay. So, okay. Kolom yang belah sini dia adalah darab X darab X, awak akan dapat X kuasa 2.
Negatif 4 darab negatif 3, awak akan dapat positif 12. Ni biasanya kalau bahagian B dia akan kosongkan macam ni kan. Dia suruh awak isi ni. Awak kena isilah ni. Ni apa jawapan dia kan macam tadi. Ni jawapan dia negatif 4, ni negatif 3. Jadi jawapan yang kita nak sebenarnya yang inilah. Ini jawapan faktor. Apabila kita faktorkan nombor-nombor tersebut, kita akan dapat X tolak 4, X tolak 3. Okay? Kalau dia positif, masukkan dalam kurungan jadi negatif. Positif, masukkan dalam kurungan jadi negatif. Dia Okey, salin dulu nombor 1. Dah siap, kita akan buat nombor 2. Teacher terang tau, dengar dulu, jangan salin lagi kan. Ada pelajar mungkin dia, kalau dia laju tak apalah. Sambil dengar, sambil salin, dia faham tak apa. Tapi kalau awak jenis yang susah nak faham, dengar dulu. Cuba dengar dulu cikgu ajar, lepas tu baru salin. Okay? Kalau awak sambil dengar, sambil salin tu awak boleh faham, tak apa, teacher izinkan. Warna buka kamera, Hamzah. Mana Hamzah? Tak nampak? Berapa orang yang dah siap? Tanda sikit. Satu, dua, tiga. Okay, good. 4, Wana dah. Okay. 5, Hamzah dah. Syafiq dah. Okay, 6, Bella dah. Syafiq dah rasanya dia. Okay, so kita buat soalan nombor 2. Okay, gariskan dulu macam ni. Kan, gariskan dulu macam ni. Okay, X kuasa 2 tolak 12X tambah 20. Teacher nak letak apa dekat tempat yang pertama ni dulu? Nak letak apa? Apa boleh bantu? X2. Letak X kuasa 2, bagus. Saya akan letak sini X kuasa 2. Tengah-tengah nak letak apa? 20. 20, betul. Ambil C letak kat sini. Okay, so dekat hujung kita akan letak negatif Negatif 12 12X. X. Bagus. Jangan letak positif ya, letak negatif. Okay. So, kita tekan kalkulator lah. Keluarkan dulu A dia. A dia 1, betul. A dia 1, ni A dia, ni B dia. B dia berapa? Negatif 12. C dia 20. Tekan kalkulator, siapa dapat jawapan? X1 dia berapa? X1 10. 10? Ha. 10. X2? 2. 2. Thank you. Yang lain tekan kalkulator dulu, betul tak dapat? 1 negatif 12 20. X1 10, X2 dia 2, bagus. Okey. Ambil X1 10 ni, letak dekat sini X. Ini letak, nak letak 10 ke nak letak negatif 10? Siapa boleh bantu? Nak letak 10 ke nak letak negatif 10? Tak 10. 10. 10. Salah, letak negatif 10. Boleh? Kalau dia positif, letak dekat situ negatif. Kalau dia negatif, letak dekat situ positif. Okay, X2 dia 2, maka nak letak apa? Negatif 2. Bagus, negatif 2.
Okey? Buat darab silang. Buat darab silang. Okey, kita pergi atas dulu ke bawah. X darab negatif 2 dapat apa? Dapat negatif 2X. Okay, dari atas X turun ke bawah, darab negatif 2 dapat negatif 2X. X darab negatif 10 dapat apa? Negatif 10x. Bagus, negatif 10X. Okay, so kita tambahkan tengah-tengah ni lah. Tambahkan awak dapatlah negatif 12. Kalau tekan kalkulator kan 10, negatif 10 tambah negatif 2. Awak akan dapat negatif 12. X lah, ada X. Yang ni tengah-tengah dia mesti darab. Yang ni tengah-tengah dia darab. Faham? X darab X dapat X kuasa 2. Negatif 10 darab negatif 2 dapat negatif 20. Okay. Dah habis ke belum ni? Belum. Belum. Jawapan mesti dalam kurungan. Apa dalam kurungan dia nak letak? Nak letak X tambah 10 ke nak letak X tolak 10? X tolak 10. X tolak 10. Satu lagi X X tolak 2. tolak 2. Ni baru jawapan. Maksudnya jawapannya dekat sini. Jawapan dia sebenarnya macam ni tau. Dia memang pening sikit ni. Ni jawapan dia. X tolak 10. X tolak 2. Teacher memang tak apa suka. Kita guna kalkulator senang kan. Guna kalkulator masukkan je. Dapat jawapannya. Nak buat apa. Ni tapi teacher risau tiap cikgu awak ajar awak tak faham. Jadi teacher kena ajar lah. Kalau ikutkan teacher, kalkulator je. Senang kan. Tapi teacher risau cikgu awak ajar teknik rama-rama ni. Jadi awak tak faham nanti kat sekolah. Jadi teacher ajar siap-siap lah. So that you get dia punya ni lah picture dulu kan. Tak adalah nanti kat sekolah awak tak reti. Okay dah yang ni siapa tengah salin? Ada berapa orang? Siapa yang dah tanda sikit? Akif dah? Wana dah? Bella? Dah Okay. So cuba buat soalan quiz. X kuasa 2 tambah 5X tolak 6. Buat teknik rama-rama dengan yang ini last kali jawapan kena ada sama juga. Kena ada dalam kurungan ya. Teacher nak tengok awak buat teknik rama-rama. 5 minit teacher bagi.
Siapa dah siap nanti boleh tanda. Belum siap buat dulu jangan tanda lagi kalau tak siap. Tengok balik contoh, kalau tak tahu tengok balik contoh. Kalau dia positif dalam kurungan, dalam rama-rama tu jadi negatif. Kalau dia negatif, dalam rama-rama atau kurungan jadi positif. Kita balik Okay, 2 orang dah. Kita tunggu azan sekejap. Siapa dah boleh tanda. Lepas azan kita discuss. Ha, 3 orang je. Lain? Hamzah belum siap? Belum. Akif? Belum. Buka kamera. Mugilan mana? Buka kamera. Syafiq? Okey, kita discuss X kuasa 2 tambah 5X tolak 6. Tekan kalkulator. Sekejap keluarkan nilai dia dulu. A dia 1. B dia 5. C dia negatif 6. Okey, X1 dapat berapa? Apa yang dah tekan? X1 dapat berapa? 81. 1. X2 dia Negatif 6. negatif 6.
Okay, so kita buat apa? Jom kita buat teknik rama-rama ya. Okay, kita nak letak apa mula-mula ni? Kat sini, kat sini, kat sini. Okay, nak letak apa mula-mula? Dah X 2. X kuasa 2. 2. Tengah-tengah, Negatif 6. negatif 6. Hujung, 5. 5X. 5X letak. Okay. So, kita dah ada dah X1 dia 1. X2 dia negatif 6. Okay, letak je dekat sini X1 ni kita letak negatif 1. Kalau dia positif, kita letak dia jadi negatif. Itu je. Okay, X2 dia kan negatif 6. Awak jangan letak sini X1 tau. Buang. X1 ni buang. Tulis 1 je. X negatif 1 sahaja. X2 dia negatif 6. Okay, letak X di bawah. Negatif 6 tu nak tukar jadi apa? Jadi 6. Jadi 6. Jadi sekarang kita buat anak panah. Buat anak panah. Yang atas pergi ke bawah. Yang bawah pergi ke atas. Nampak tak? Okay. X darab 6 dapat apa? Dapat 6X. 6X betul. X darab negatif 1 buat naik atas ya. Letak ke atas macam ni. X darab negatif 1 dapat negatif 1X. X. Tengah-tengah dia nak letak apa? Tengah-tengah dia letak tambah kecil-kecil. Letak je tambah kecil-kecil macam tu. Maksudnya apa? Negatif 1X tambah 6X dapat tak 5X? Betul tak dapat 5? Betul. Betul lah kan? Negatif 1 tambah 6 dapat positif 5. Okay. Sini nak letak apa? Sini letak darab. Ni letak darab tengah-tengah ni. Maksudnya negatif 1 darab 6 dapat negatif 6. X darab X dapat X kuasa 2. Okay, tak habis lagi. Kita kena letak dalam kurungan. Dalam kurungan nak letak apa? Tak muat dah. Kita kat sini lah dalam kurungan. Warna merah. Kurungan kita akan letak X. X tambah 1 ke X tolak 1? Apa jawapan dia? X tambah 1 ke X tolak 1? X tambah 1. Tambah 1 bukan. Kalau dia positif nolak jadi negatif. Sama juga dengan negatif 6. Dia akan jadi positif 6. So ni jawapan dia lah. Okay. X tolak 1, X tambah 6. Itu jawapan dia. Okay, kita buat soalan nombor 2. X kuasa 2 tolak 4X tolak 45. Okay, tulis, tekan dalam kalkulator. Dapat X1 dia berapa? X2 dia berapa? Jom panggil orang lain pula. Akif, X1 dapat apa? Cikgu. Kuat sikit. Cikgu. Tak dengar lah Akif. Letak mic awak dekat. Oh, tak pakai earphone. X1 dapat apa? Itu dapat Alamak, tak dengar. Okay. Tak apa, saya panggil orang lain lah. Wana, X1 dapat apa? 9. 9. X2 dapat? Negatif 5. Negatif 5. Siapa yang masih lagi tak tahu tekan kalkulator, tengok balik Sisi dah ajar minggu lepas. So, dekat sini kita letak. Okay. Mugilan. Mula-mula nak letak apa? X2. X2 tengah-tengah. Tengah-tengah negatif 45. Bagus. Hujung.
7 negatif 4x. Negatif 4x. Okey. Sekarang kita dapat X1 9, X2 negatif 5. Nak letak macam mana? X. X apa? Kalau positif 9 nak letak kat situ apa? 9 nak letak jadi negatif 9 Mugilan. Positif 9 letak jadi apa? Positif 9 letak negatif 9. Yes. Bawah. Negatif 9, negatif 5 tukar positif 5. Bagus. Lepas tu kita buat Cross. crosskan dia betul. Okay. Bawah ke atas dulu. X darab negatif 9 dapat? Negatif 9x. 9x. Mugilan. Ulang sekali lagi. X. X. Negatif 9x. Okay. X darab 5 jadi? X 5x. 5x. Jangan X5. 5x. Okay. So yang ini tengah-tengah kita akan letak tambah. Ingat. Sini kita akan letak darab. Darab. Okay. Okay. Last kali letak dalam kurungan. Apa yang kita nak letak dalam kurungan Mugilan? Kurungan X tolak 9. Bagus. Satu lagi. Kurungan X tambah 5. 5. Okay. Siap. Dia tak susah sangat. Tapi awak kena biasakan benda tu. Bila dah biasa baru okey. Okay dah Siapa yang salah tengok balik. Siapa yang tak sempat nanti teacher bagi nota awak buka balik lah. Teacher akan bagi nota dalam TikTok. Teacher, siapa yang tak ada TikTok bagi tahulah Kok awak tak boleh nak tengok. Siapa yang tak ada TikTok nak tengok. Teacher akan screenshot lah tunjuk. Okey dah habis. Yang ni habis. Kita akan masuk faktor lain pula. Ni lain pula. Pening sikit lah kan ni. Ni tak adalah pening. Okey je. Okey. AX tambah A tambah XY tambah Y. Macam mana kita nak faktorkan dia? Okey, tengok baik-baik. Awak cari dua pasangan yang ada pemboleh ubah yang sama. Okey, mana yang ada pemboleh ubah sama? AX kawan dia siapa? Siapa boleh beritahu? A. Dengan A. Itulah AX kawan dia A. XY kawan dia Y. Y. Boleh tak teacher nak pairkan AX dengan XY? Boleh. Boleh juga sebab dia ada apa? X. Dia ada X. Tapi A boleh tak nak pair dengan Y? So, Ya? ambil air. Ha? Ambil air. Okay. A boleh tak pair dengan Y? Tak boleh A tak boleh pair dengan Y. Jadi kita akan pairkan A dengan A tadi. Kita kena ambil pair yang sama. A dengan A, XY dengan Y. Cara dia adalah keluarkan A. Macam mana kita nak faktorkan AX tambah A? Kita keluarkan A. Okay, apa yang tinggal kalau kita keluarkan A? X. Yang tinggal adalah X, betul. Tambah. Tak tambah ni. Okay, ni dah habis lah, habis. Keluarkan A sekali lagi. Apa yang tinggal? Kosong ke satu? 1. Satu jangan tulis kosong. Sebab apa? A bahagi A dapat satu. Faham? Dia macam ni tadi. AX bahagi A, potong-potong tinggal X. A bahagi A, potong-potong jadi 1. So tinggallah X tambah 1. Ni. Faham Okay, so kita buat dekat sini. A kurungan X tambah 1. Okay, sekarang kita faktorkan XY dengan Y pula. Bella. XY tambah Y. Macam mana nak faktorkan? Keluarkan apa? Keluarkan X. Keluarkan Y.
Okay. Apa yang tinggal kalau kita keluarkan Y? Tinggal X. Keluarkan lagi Y, apa yang tinggal? Tambah 1. Boleh? So letak dekat sini tambah Y X tambah 1. Faham? Okay, tak habis lagi. Tengok baik-baik, awak bagi tumpuan ni kalau awak tak reti nanti, susah nanti awak nak buat latihan. Sekarang ambil A. Sekejap, sabar dulu. Tengok dalam kurungan sama tak? Sama tak dalam kurungan? Sama kan? Okay, ambil yang dekat luar dia ni. A tambah Y. Ambil yang kat luar ni. A tambah Y kurungan. Dalam dia awak letak kurungan lain satu lagi X tambah 1. Ini jawapan dia. Boleh? Kita ulang sekali lagi. Untuk yang tak faham saya ulang sekali lagi. Okay. AX tambah A. Siapa nak try? Syafiq. Faktorkan. Keluarkan apa? A bagi A. A keluarkan A. A bagi A tinggal. AX bagi A. Tinggal X. X. Yang ini A bagi A tinggal 1. 1. So letak dekat sini. A X tambah 1. Kita letak ni warna merah Okay, sekarang kita buat XY pula. XY tambah Y. Hamzah. Faktorkan dia. Nak keluarkan apa? Keluarkan Y. Keluarkan Y. Apa yang tinggal bagi Y? Tinggal X. Tinggal 1. X. Ini bagi Y tambah 1. 2. 1. 1. So, letak tambah tengah-tengah, letak Y kurungan X tambah 1. Pastikan dalam kurungan ni sama. Kalau awak dapat lain, maksudnya faktor awak salah lah tu. Okay, lepas tu nak ambil apa? Ambil yang merah. Merah ambil. A tambah Y ni. A tambah Y. Kurungan. Satu lagi X tambah 1. Ini jawapan dia lah. Okay, salin sekejap. Soalan nombor A. Sekejap lagi salin. Salin je lah. Alang-alang kan. Tengok merah dengan merah. Yang hitam dengan hitam. Saja teacher buat warna bagi awak nampak. Okay, dah Belum? Okay, next. Haris, mana pair yang kita nak ambil? AX tolak AY tambah BX tolak BY. Kita akan ambil pair yang mana? Cuba awak cakap sikit. Teacher mute sekejap. AX dengan AY. Okay, kita ambil pair yang ini. Yang kedua kita ambil pair yang inilah. Okay, so kita keluarkan. AX tolak AY. Kita nak keluarkan A. So apa yang tinggal kalau kita keluarkan A? Warna, kalau keluarkan A apa yang tinggal? Keluarkan AX. X. Tinggal X tolak 1. Y. 1 salah. 1 Y. 1 Y ataupun Y lah. Okay?
Bagikan dengan A, tinggallah X tolak Y. So sulit kat sini. A, X tolak Y. Okay, sekarang kita keluarkan BX tolak BY. Mugilan, nak keluarkan apa? B. B, siapa yang tinggal? X. X, Tolak Y. X tolak Y. Awak bagi dengan B sini habis. Ni bagi dengan B habis. Tinggallah X tolak Y. So letak dekat sini. Tambah tengah-tengah dia B X tolak Y. Sama tak dalam kurungan sekarang? Sama. Sama kan. Bila sama, ambil yang dekat luar, gabungkan dia. So dia jadi A tambah B. Satu lagi jadi apa? X tolak Y yang dalam kurungan tadi. Boleh? Yang dekat luar kurungan tulis A tambah B. Yang dekat dalam kurungan tulis X tolak Y. Azam faham ke? Azam pula Hamzah faham ke? Faham ya? Risaulah teacher. Penat ke hari ni sekolah? Okey. Hamzah cepat nak cari pair yang mana pula? Ha? Pair yang mana? Pasangan. Q. Q dengan S. Q dengan S. Tu PQ tolak QR. PQ kawan ni siapa? Q. QR. Ha. Okey. PS. RS. RS. Okay, yang ini dia ada negatif. Okay, kita tengok So keluarkan P. Ya, salin dulu. PQ tolak QR. Keluarkan P. Apa yang tinggal? Hamzah? Keluarkan P pula. Keluarkan apa? Keluarkan Q lah, betul? Apa yang tinggal? P tolak R. P tolak R. So tulis kat sini. Q, P tolak R. Okay, satu lagi nak keluarkan apa? Keluarkan S. PS tambah RS, keluarkan S. So apa yang tinggal? P tambah R. P tambah R. So tengah-tengah dia ada negatif kan sini. Awak letak negatif lah tengah-tengah dia. Sebab dia ada negatif, jangan letak tambah. Faham? So S, P tambah R. Okay, selesaikan Azam? Buat macam mana? Yang dekat luar dengan yang dekat luar. So apa jawapan dia? Hamzah. Azam lagi. Azam form 1. Hamzah. Yang dekat luar. Kurungan 9 9 pula. Q tolak 5. Q tolak 5. S lah. Q tolak Q tolak S. Lepas tu? Lepas tu tolak. Tak ada tolak dah. Kurungan. Kurungan P tambah R. Satu P tolak, satu P tambah ke ni? Tak boleh lah. Kalau satu tolak, satu tambah salah. Okey, awak kena ambil. Okey, sekali lagi Kalau satu tolak, satu tambah tak boleh. Ambil yang ini. Faktorkan yang ini. Negatif S, P tambah. Ni negatif PS tambah RS. Okey, apa yang awak kena keluarkan ialah kena keluarkan negatif S. Tak boleh keluarkan negatif S, tak boleh keluarkan S sahaja. Okey, kena keluarkan negatif S. So apa akan jadi? Negatif PS bahagi negatif S. Negatif habis, S habis. So tinggallah P ke negatif P? Tinggallah P sahaja. Faham? Kita ulang
negatif PS per dengan negatif S. Keluarkan negatif S. Negatif habis, SS habis. Tinggal P sahaja. Okay, seterusnya. RS, yang ni keluarkan negatif S. SS habis, R per dengan negatif 1, dapatlah negatif S dekat sini. Negatif R, negatif R. Faham tak kenapa negatif? Sebab ada negatif kat bawah ni. Okay, so letak dekat sini negatif S, P tolak R. Baru sama dalam dia. Kalau tak sama dalam dia, maksudnya salah lah tu. So, kita akan jadikan dia Q tolak S. Ambil dekat luar Q tolak S. Kurungan P tolak R. Habis. Boleh? Yang ni awak kena pandai main dengan negatif sikit lah Cikgu, Ya. saya nak minum air pula. Okay. Okay. Dah teacher bagi quiz, tolong cuba buat. Lima minit. Yang ini kan awak faktorkan, kalau awak ambil ni pair dia, keluarkan negatif X sebagai dia punya faktor. Faham maksud teacher? Okay, kita AB tolak AX, keluarkan A dulu. Yang ni tak ada masalah. Tinggallah B tolak X. Kan? Okay, ni tak ada masalah. A, B tolak X. Okay, yang jadi masalah ni yang kedua ni. Negatif BX tambah X kuasa 2. Awak nak jadikan B dia positif, X dia negatif. Betul? Jadi keluarkan negatif X, faktor dia. Jangan keluarkan X dia positif. Keluarkan, faktorkan dia jadi negatif X. So automatic B ni dia akan jadi positif lah. Negatif BX per dengan negatif X. Potong, tinggallah B dia positif.
Boleh? Tambah X kuasa 2 per dengan negatif X. So potong kuasa 2, potong X, tinggallah negatif X lah. Dapat sama dalam kurungan dia. Dalam kurungan mesti sama. Kalau tak sama, maksudnya awak kena keluarkan negatif dekat luar ni. Kalau tak sama, kena keluarkan negatif. So dekat sini negatif X, B tolak X. Jadi jawapan dia, buatlah dulu. Sekejap lagi teacher tanya, okay? Berapa orang dah siap boleh tanda? Okay dah, seorang je yang dah siap. Okay, siapa nak bantu ni tadi? Teacher dah keluarkan dah. A, B tolak X, kurungan B tolak X. Saya cikgu. Okay, Mugilan, apa dia punya nak ambil ni? Kurungan A tolak X. Bagus. Satu lagi. Kurungan B Mhm. tolak X. Tolak X. Okay, so ni jawapan dia lah. Faktorkan. Okay, seterusnya. Siapa nak try? X kuasa 2 tolak 2X tambah XY tolak 2Y. Syafiq, bahkan dia dah siap. Jom tengok. Mana pair dia dulu, Syafiq? Kawan dia yang mana? X kuasa 2 kawan dia dengan negatif 2x. Okay. XY kawan dia Negatif 2y. negatif 2Y. Okay, keluarkan apa dulu? Keluarkan X kuasa 2 tolak 2X, keluarkan apa? Lupa dah. X kuasa 2 tolak 2X. Tolak 2X. Apa yang nak keluarkan? Mana yang sama kat situ? Apa yang sama? keluarkan x. Keluarkan X. Apa yang tinggal? 2 negatif x. Salah. Eh? 2 negatif X salah.
X kuasa 2 tolak 2X. Awak per dengan X dulu. X kuasa 2 per dengan X, apa yang tinggal? X. X. Tinggal X sahaja. Negatif 2X per dengan X. Apa yang tinggal? 2. Positif atau negatif? Negatif. Negatif 2. So jadilah dekat sini X tolak 2. Awak bahagikan dia. Okay, X kuasa 2 bagi X tinggal 1X. Negatif 2X bagi X tinggal negatif 2. Boleh? Okay, satu lagi. XY tolak 2Y. Mana nak conteng ni? XY tolak 2Y. Akif. Fakturkan XY tolak 2Y, keluarkan apa? Y. Y, apa yang tinggal? Keluarkan Y. X. Negatif 3. Negatif 3 pula. Negatif 2. Okay, thank you. So, tengah-tengah ni kan tambah. Kalau tak ada apa-apa, maksudnya tambah lah. Tambah Y, X tolak 2. Boleh? So, fakturkan jadi apa? Akif? Dalam kurungan X tambah X tambah Y dalam kurungan X tolak 2. X tolak 2. Boleh? Sah ke ni? Sah ke senang? Senang. Senang. Boleh lah kan? Tapi kena hati-hati. Takut ada membuat salah. Kalau dia tambah, awak tengok kalau dia tambah tengah-tengah ni, senang. Dia senang je sebenarnya. Kalau dia tolak je awak kena hati-hati. Faham? Kalau dia tolak, kena tukar simbol dia tu. Itu kena mahir sikit lah. Siapa yang mungkin tak mahir, dia tak reti lah. Okey dah kita masuk kepada ungkapan algebra dan hukum asas aritmatik. Mana sebut ni tau? Aritmatik. Tak ada H ke? Aritmatik. Kan? Tak kisahlah. Okey, yang ini siapa yang terror dah jam 4, jam 5, jam 6, terror pecahan, dia boleh buat ni. Senang. Siapa pecahan dia waktu tahun 5, tahun 6 tu dia tak reti. Entahlah teacher, saya pecahan mana reti teacher. Susah sikit bagi dia. Okay? Okay, kita tengok. Penambahan dalam pecahan. 7B per 13 tambah 5B per 13. Sekiranya bawah dia sama, tambah Bahagi. atas. Apa dia Hamzah? Oh, bukan bahagi. Tak apalah. Tak payah tambah, tak payah bahagi. Tambah di atas dia Hamzah. Hamzah tolong teacher. 7B tambah 5B jadi berapa? 12. 12B betul. 13 tu nak buat apa? Nak kena tambah tak? Tak payah. Tak payah per 13. Settle. Senang je kan? Kalau bawah dia sama, atas tu awak tambah dan tolak macam biasa sahaja. Okay, one more. 7x per 10 tolak 2x per 10. Wana. Macam nak buat? 5 per 10. 5? 5 apa? 5x. 5x. Kena sebut betul-betul. 7x tolak 2x jadi 5x per 10. Settle. Alamak kacang lah teacher. Okay. Masuk dah part yang tak apa-apa nak kacang. M tambah 3 per 7V tolak 3M per 7. Tolak 3M tolak 7 per 7V. Sekiranya ada negatif tengah-tengah, Haris dengar. Kalau ada negatif tengah-tengah, awak kena kembangkan dahulu. Okey, kalau ada negatif tengah-tengah kena buat apa? Kembangkan dahulu. Salin balik. M tambah 3. Okey, negatif darab 3M dapat apa? Siapa boleh bantu?
Negatif, anggaplah ini ada kurungan ya. Anggaplah ada kurungan. Negatif darab 3M jadi negatif 3M. Negatif darab negatif 7 jadi apa? Positif 7. Positif 7. Bagus. Per dengan gabungkan terus ni 7V ni. Gabungkan terus 7V. Okay. So kita selesaikan. M tolak 3M. Siapa boleh bantu? M tolak 3M apa jawapannya? 2. Positif 2 ke negatif 2M? Hamzah. Negatif. Bagus. Negatif 2M. 3 tambah 7. Positif 3 tambah positif 7. Apakah jawapannya? 3 tambah 7 berapa? 10. 10 per dengan 7V. Ni jawapan akhir dia. Boleh? Fahamkan dulu, baru salin. Jangan salin terus. Awak fahamkan dulu teacher ajar ni. Kalau awak salin, awak tak faham nanti. Okey, seterusnya. P tolak 6 per 3Q tolak 2M tambah 4 per 3Q. Sekali lagi, sekiranya ada negatif di tengah-tengah, apa yang kita kena buat? Kalau ada negatif tengah-tengah, kena buat apa? Bagus, kembangkan dahulu. Okay, salin balik yang depan ya. P tolak 6. Okay, baru kita kembangkan. Negatif darab 2M dapat apa? Negatif darab 2M dapat? Negatif 2M. Betul? Negatif darab positif 4. Negatif darab positif 4 dapat apa? Negatif 4. Negatif 4. Thank you. Per dengan, sebabkan bawah dia sama, per saja 3Q. Okey, selesaikan geng dengan geng dia. Bella mana Bella? Bella? Kenapa ada? Ya Allah, kenapa ada satu? Kejap, M ni tukar kepada P. Sorry, M ni tukar kepada P. M tukar kepada P. Pelik-pelik lah M dengan P tiba kan. Okey, kita cari geng dia ya. P tolak 2P dapat apa Bella? P tolak 2P? 1P. Positif negatif? 1P tolak 2P. Jadi negatif 1 lah. 1 tolak 2 negatif 1 Negatif 1P. Okay, seterusnya. Negatif 6, negatif 4. Siapa boleh jawab? Negatif 6, negatif 4. Negatif berapa Bella? Negatif 10. 10. Per dengan 3Q. Okay, salin ni. Yang dah salin boleh tanda? Okay, 4 orang.
Okay. Teacher proceed dulu boleh Syafiq? Jaga awak tengok balik. Okay, seterusnya. Kita nak tengok bagaimanakah kalau bawah dia tidak sama. Okay, kalau dia tambah dan tolak, awak kena samakan bawah dia dulu. Okay, kan ada penyebut pengangka semua tu kan. Teacher panggil atas bawah je lah senang, supaya awak faham. M per 5 dengan 4M per 15. Kita nak samakan bawah dia, ambil yang kecil. Ambil yang kecil. 5 ke 15 yang kecil? 5. 5. Darabkan berapa? 5 darab berapa dapat 15? Siapa boleh bantu? 5 darab Darab 3. Atas pun darab 3. Simple. So salin balik. 3M darab 3 jadi 3M tambah 4M. Bawah dah samalah 15. Apa saja dengan 15. Okey, selesaikan yang atas ni. 3M tambah 4M dapat berapa? Siapa boleh bantu? 8M. Betul ke 8? 7M per 15. 7M. 7M per 15. Ni jawapan dia. Okay. Ambil yang kecil, darab dulu, bagi sama. Ni awak kena pandai sifir lah. Siapa tak ingat sifir, tekan je kalkulator. Carilah. Panjanglah sikit masanya kan. Kalau awak pandai sifir, pop terus keluar. Tapi kalau awak tak ingat sifir, kena carilah. Lambat sikit masanya. Okey, nombor 2. 3K per 8, 2K per 2. Ambil yang kecil. 2 nak darab berapa? Darab 4. Darab 4, betul. Darab 4, 2K pun darab 4. 2K ni darab 4 macam ni lah. Buat kurungan macam tu darab 4 supaya awak faham. Okey, salin balik. 3K, 2K darab 4 dapat berapa? Siapa tahu? Apa? 2K darab 4. 8. 8K tambah 8K. 2 darab 4, 8 kan? K tulis K lah. Per dengan, yang ni dah samalah, per dengan 8. So tambahkan kedua-dua ni, 3K tambah 8K dapat berapa? Siapa boleh bantu? 11K. 11K per dengan 8. Settle. Boleh? Yang ni senang sikit kan? Boleh lah. Tadi faktor tu macam mencabar sikit. Dia macam senang. Hari baru-baru ni teacher ajar seorang pelajar ni kan. Dia kata senang je teacher. Tapi bila dia buat salah. Kenapa salah? Sebab matematik ni dia macam perfect tak. Dia memerlukan perfection. Awak tak boleh silap sikit je. Kan rasa macam senang. Tapi bila awak buat salah. Sama juga dalam exam. Rasa macam boleh buat. Kalau tengok dapat markah 30. Sebab matematik memerlukan perfect. Awak perlu ada result latihan yang banyak. Okay. 7M, 14M. Yang mana nak ambil? 7. 7. Darab berapa? 2. Darab 2. Atas pun darab 2. Okay. 6 darab 2. 12. Tolak 3. Per dengan bawah dah sama 7M darab 2 jadi 14M. Siapa boleh bantu 12 tolak 3 berapa? 9. 9 per 14M. Settle. Okay, seterusnya. 5K per S tolak 2 per SK. Pula dah kan teacher. Ni mana nak darab 2 pula? Tak boleh. Nak darab apa ni? Siapa tahu? Darab K. Betul. Dekat sini ada S, dekat sini ada S. Dekat sini ada K, sini tak ada K. Sini taraf K. Jadi nak buat apa? Darab K. Darab K. Sini kurungan darab K. Pastikan awak letak kurungan. Faham? Okey, bantu teacher. 5K darab K dapat berapa?
5K kuasa 2. Pandai. 5K darab, ingat 5K darab K. K darab K jadilah K kuasa 2. So 5 salin balik. 5K kuasa 2. Tolak 2 salin balik per dengan S darab K jadilah S K. S tu jangan jadi 5 pula. Tiba-tiba jadi 5 kan. Pelik-pelik. 5K kuasa 2 ni boleh tolak 2 tak? Boleh tak 5K kuasa 2 tolak 2? Tak boleh dia bukan geng. Dia musuh. Satu geng garpu, satu geng sudu. Lain geng dia. Macam awak lah kat sekolah ada geng. Ada geng ke? Saya tak geng dengan dia teacher. Tak ngam. Kan? Ada? Siap dia kan? Kalau perempuan lagi lah. Dia tu kuat mengumpat teacher. Jadi saya tak ada geng. Contoh. Lelaki ni kurang sikit lah kan. Okay, sambung. 4J per 5 kurungan K tambah 2 tolak 3J per dengan K tambah 2. Apa yang tak ada kat situ? Tak ada 5. Kurungan. Kurungan dan 5 tak ada. Maka kena darab 5. Buat kurungan, awak letak 5 kat depan boleh juga. Maksudnya darab lah ni. 5 darab K tambah 2. Awak nak letak belakang pun boleh juga. Darab 5. Boleh. Dua-dua boleh. Alang-alang kita letak je lah kat depan Okay, so sini kurungan, darab juga 5 Dua-dua darab 5. Atas bawah. Salin balik. 4J 5 darab 3J dapat 15. Negatif 15J Negatif terletak situ. 5 darab 3, 15. Per dengan ni 5 darab K tambah 2. 5 kurungan K tambah 2. Okey, selesaikan. 4J tolak 15J. Selesaikan. Dapat berapa? Apa boleh bantu? 4 tolak Negatif 15. 11J. Positif ke negatif? Negatif. Negatif betul. Negatif 11J. Tekan kalkulator 4 tolak 15. Dapatlah negatif 11. Per dengan 5K tambah 2. Settle. Okey, boleh salin sekejap. Contoh mungkin nombor 3, nombor 4 lah. 4 dengan 5. Lepas tu kita buat quiz. Siapa yang belum salin nombor 4 dengan 5 je dulu. Lepas tu kita buat quiz, lepas tu habis. Betul ke kejap? Betul ke habis? Sekali ada lagi bawah. Oh ada lagi lah. Tak habis lagi. Tak apalah. Salin dulu 4 dengan 5. Mana yang sempat je lah Warna dah? Okey. Bella dengan Syafiq tengah salin. Siapa yang dah salin tu fahamkan balik Kalau awak tak faham. Ataupun teacher tak buat quiz lah. Sambung terus contoh. Nanti lepas contoh tu awak boleh buat latihan lah. Siapa yang tak faham boleh je message teacher waktu buat latihan tu. Okay. Kalau teacher tak ada kelas malam tu, teacher reply lah. Ataupun teacher reply lewat sikit. Dah habis kelas 10 macam tu, teacher reply lah. Boleh je tanya soalan. Contohnya awak ada soalan dekat sekolah. Tak faham cikgu ajar. Kan? Ataupun ada homework. Janganlah bagi sampai 10 soalan. Janganlah. Satu soalan cukup lah tanya. Nak faham konsep. Teacher macam mana nak buat ni? Konsepnya macam mana kan? Teacher boleh. Tapi kalau awak bagi semua homework awak, baik teacher lah yang buat kan? Janganlah. Tanya satu soalan, teacher akan tunjukkan jalan ataupun cara ataupun video. Tengoklah. So awak buatlah sendiri. Okay?
Yang rajin tanya soalan pelajar form 3 tahun ni. Waktu dia orang form 2 rajin betul. Dengan form 5. Form 5 yang ada SPM. Dia orang sangat rajin tanya soalan. Yang jarang tanya soalan form 4 tahun ni. Kurang soalannya. Macam awak, teacher baru buka kelas tahun ni, tahun lepas tak ada. Waktu awak form 1, teacher tak buka. Jadi tak tahu lagi lah siapa yang rajin tanya soalan kat teacher ni. Okay dah Kita terus, teacher skip teacher skip quiz ni. Okay, sekarang apa berlaku K per 7 tambah J per 4. Tak dua-dua K je. Tak apalah. Okay, kalau kita ambil ni, ada tak kalau kita nak darab dapat dengan 7? Boleh tak? Tak. Tak boleh kan. Tadi tu kalau dia 8, kita bolehlah darab 2. Jadi 8. Sekarang 7, awak tak boleh darab mana-mana. Jadi kita buat darab silang. Cross. Darab apa? Darab silang. Okay, macam mana nak darab silang? K Aha. darab 4. Ya, J darab 4. 7. Letak kurungan macam ni. Sabar jap. Letak kurungan macam ni. Darab. Letak darab macam tu. Okay. Kemudian J darab apa, Mugilan? J darab 7. J darab dengan 7. Taklah 7 kat depan. Senang sikit kan? Tak 7 kat depan. Okay, 4 darab K dapat apa? 4K. 4K bagus. Tambah 7 darab J. 7J. Per dengan 4 darab 7 berapa? 28. 28. Siap. Boleh? Atas darab sebelah kiri semuanya darab 4. K darab 4, 7 darab 4. Sebelah kanan J darab 7, 4 darab dengan 7. So dapatlah 4K tambah 7J per 28. Okay, Q dengan E nak buat apa? Cross. Crosskan Silang. dia, darab silangkan dia. Okay. So dekat sini letak kurungan, letak E dekat depan. Kurungan, letak E dekat depan. Awak nak letak belakang pun boleh juga. Teacher ni kejap letak depan, kejap letak belakang boleh je. 3 darab apa pula? 3 darab dengan Q. Q. E darab dengan Q. Okay. So jom. Tengok ya. E darab 4P. Apa jawapan dia? E darab 4P. Apa Bella? Macam nak jawab dia tu? Tak ada. 4 PE. 4P. PE. Letak je 4PE, letak je E kat luar. Nak letak 4EP boleh tak? Boleh. 4EP boleh, 4PE boleh. Okay. Kemudian darab pula dengan ni. Q darab 3. Jadi ada negatif ya. Jadi negatif 3Q. 3 kena letak depan lah. Jangan letak Q3 pula. Tak pernah dibuat orang Q3. Kau awak cakap Cici Diana ngajar pula. Jangan. Mesti 3 di depan. Ada negatif. Okey, bawah pula. E darab Q dapat apa? E darab Q dapat? EQ. EQ ataupun QE boleh. Sama je. Ambillah tu jawapan dia. Yang ni tak boleh selesaikan dah. Ada geng lain ni. Ni geng lain dia. Satu geng kuat buli, satu geng baca buku. Tak sama. Okay. Tapi jangan campurkan. Okay, seterusnya. Ni menarik.
5 per B tambah B per B tambah 3. Macam mana nak buat ni? Takkan nak tambah 3 kan? Yang ini kita buat darab silang juga. Okey? Bila darab silang, yang ni kita akan darab apa? Ni teacher letak kat belakang. Kita letak macam ni B kurungan B tambah 3. Darab dia. Faham? Yang ini 5 kurungan B tambah 3. Darabkan dia. Ni awak kena kembangkan sekejap lagi. So yang ni sama. Sini tadi B kan. B bawa naik atas jadi B darab B lah. B darab B. Sini pun B tambah 3 darab B. B tambah 3 darab dengan B. Boleh? Ni pening sikit kot Okay, kita kembangkan dia dulu. Akif, bantu cikgu kembangkan. 5B. 5 darab B, 5 kurungan B tambah 3 dapat berapa Akif? 8. 8. Darab ni. 5 darab B dapat? Oh, 5B. 5B. 5 darab 3 dapat? 15. 15 tambah 15 B darab B dapat? B kuasa 2. Tambah B kuasa 2. Okey, bawah pula. Kembangkan juga bawah ni. B darab B dapat? B kuasa 2. B kuasa 2. B darab 3? 3B. 3B. So ni jawapan dia. Boleh? Ni confuse sikit lah. Confuse sikit. Harap awak boleh faham lah Tajuk bab 2 ni macam senang tapi kadang-kadang susah juga sebenarnya. Percayalah teacher ajar form 5 ni, kalau teacher ajar pelajar form 5 untuk yang ni, belum tentu dia orang boleh buat tau. Ramai yang tak boleh buat. Especially kalau waktu form 1, form 2 dia memang dia banyak, dia tak faham pun kan. So nanti SPM keluar ni awak tahu. Awak jangan ingat form 1 habis, form 2 habis. Tak. Form 4 nanti cikgu-cikgu kan, biasanya dia akan masukkan soalan form 1, form 2, form 3 dalam exam form 4. Pertengahan tahun ada, akhir tahun ada soalan form 1 sampai form 3. Jadi awak jangan ambil mudah Okey. Sambung. Dan membebel. Yang ni kita nak buat darab silang ke ni? Tak. Tak payah. Apa kita nak darab ni? Awak ambil sifir 9 dengan sifir 12. Apa yang ada sama? 3. 3? Yang itu kalau kita bahagi. Okay, kita buat sifir 9 dulu. 9, 29 berapa? 2 kali 9? 2 kali 9. 18. 18, 3 kali 9. 3 kali 9. 27, 4 kali 9. 36, 5 kali 9. 5. Okay, sifir 12. 1, 12, 12. 2 darab 12. Tekan kalkulator. 2 darab 12. 20. 3 darab 12. 36. 36. 4 kali 12. 48. 48. Ada tak yang sama dekat sini antara sifir 6 dengan sifir 12? Ada. Ada, iaitu 36. 36 sama. Maka kita akan darabkan 9 darab berapa dapat 36? 9 darab 1, 9 darab 2, 9 darab 3, 9 darab 4. Maka darabkan dengan 4.
Sini pun atas akan darab 4. Faham? Okay. 12 pula. 12 nak darab berapa dapat 36? 3. Darab 3. 7 pun akan darab 3. Boleh? Awak tak payah buat darab silang. Nak buat darab silang boleh juga. Tapi ni ringkas lagi lah. Sebab tu kena hafal sifir. Okay, 4 darab 5 berapa? 20. 20. Tambah 3 darab 7. 21. Betul? Okay, per dengan 4 darab 9 tadi? 48. 36. 36. Ada A jangan tinggal. Okay, tambahkan. Ni geng ni. Ni geng ni. Ni geng. Geng rajin baca buku. 41 per dengan 36A. Habis. Inilah jawapan dia. Kalau dia bukan geng, awak tak payah tambah. Kalau dia geng, kena selesaikan geng tersebut. Okay, 1 minute. Untuk awak salin, mungkin nombor 3 dengan nombor 4 sahaja. Untuk pelajar yang baru masuk bulan 2, bulan 1 ni, guna buku Galus ya. Nanti teacher letak dalam grup. Kalau bulan ni tak boleh lagi nak beli hujung-hujung bulan pun tak apalah. Tapi teacher galakkan awak belilah supaya mudah awak nak conteng kan. Buat dalam buku latihan pun boleh. Kalau ada bajet lebih, beli buku Galus ni ya. Cik faham lah bulan ni kan awak baru nak daftar sekolah, awak kena beli baju sekolah, awak kena buku sekolah kan, macam-macam awak kena beli. So kalau tak boleh nak beli bulan ni, beli bulan depan buku. Okay, sebab kita akan guna sampai akhir tahun. So sayanglah kalau tak beli buku. Okay, ada yang tengah salin lagi? Ada ya? Salin dulu. So siapa yang dah ada buku, buat muka surat, tanda siap-siap 11, 12 dan 13. Actually banyak contoh yang teacher ambil pun banyak dalam buku sebenarnya. Ada yang teacher ambil dalam buku teacher juga. Teacher campur-campur. 11, muka surat 11, 12, 13. Siapa yang tak ada buku, kejap lagi teacher upload dalam grup ya. Hantar paling lewat hari Jumaat. Jangan lewat-lewat. Jumaat tu balik sekolah, buat. Kalau boleh buat sikit-sikit kan. Buat pasal tunggu surat dulu ke. So, kalau ada buku bawa ke sekolah. Buat kat sekolah. Nanti cikgu awak tengok, rajinnya budak ni kan. Okay. Okay dah habis ya. Alright, itu saja. Ada soalan ke sebelum teacher habiskan kelas? Tak ada. Okay, terima kasih semua. Kita jumpa lagi minggu hadapan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih.